laki tak win nafkah. Ni dosa besar ya, dosa besar. Tak win nafkah. Dah duk tahu-tahu tak win nafkah ke bini. Beli ke beli cakap. Beli bawai nyayu pakai nasi. Hak tu bukan nafkah. Hak tu bukan nafkah. Hak tu kewajipan makan ni hari ye tok laki anak bini tu. Hak tu tok laki kena tanggung bila-bila dah bukan nafkah. Nafkah ni duit suku. Hak kena duit bini. Sehari-hari tu. Banyak orang kita tak reti. Dia kata hak tu nafkah dah. Hak beli kes layar pagi tadi. Soleh mari kuek. Kalau start. Segar kedap. Hak tu bukan. Hak tu tok laki kena tanggung. Tu dari rumah. Hak tu bukan nafkah. Hak tu makan ni hari ya belanja. Wajib dah tok laki tu. Masuknya ubat gigi, shampoo, sabun. Ubat dalam rumah. Ubat parah kena ada juga. Tu nak ayat tu. Lepas tu makan ni saat ni. Lepas tu pakai ye 2 kali setahun. Tu kewajipan tu. Tak kepala tok laki-laki tu. Ni nafkah ni hak kena wisuku bini. Kena wisuku. Duit suku.